Kerja dah 5 tahun tapi simpanan RM1,000 pun belum ada. Kewangan kita dalam bahaya tuan-puan. 10% sebulan darab 12 bulan sama dengan 120%. Kemudian 120% darab 5 tahun sepatutnya dah ada simpanan kecemasan 6 bulan gaji. Elakkan hidup lebih daripada kemampuan. Rekod semua pembelanjaan dan catat di apps di handphone kita. At least 10% gaji mesti simpan secara konsisten. Kajian ataupun tinjauan daripada Bank Negara mendapati lebih 61% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. Jangankan 6 bulan pendapatan, RM1,000 pun tak ada. Ramai orang mungkin dah cuba untuk menyimpan, simpan dalam bentuk duit di bank. Dia dah cuba nak cukupkan simpanan dana kecemasan 3 hingga 6 bulan pendapatan, tetapi simpanan tetap bocor. Simpan, korek balik, simpan dan korek balik, terguna duit itu semula. Akhir sekali tuan-puan, jangankan nak cukup 3 bulan pendapatan, RM1,000 pun tak ada seperti data yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Daripada letak target nak simpan RM300 sebulan, cuba ubah target kepada simpan setengah gram setiap bulan. Saya percaya, tuan-puan, pada bulan ke-12 kita buat habit ini, bukan ada 6 gram, tapi lebih lagi. Silap-silap ada 20 gram, bahkan ada yang ada 50 gram. Simpan emas ni tuan-puan, dia bukan teori matematik, pengiraan on paper dan logik, tetapi tentang emosi. Bila simpan emas, fitrah dan emosi kita terhadap emas nak simpan, nak tambah lagi. Akhir sekali, simpanan kita bertambah tanpa kita sedar dan kita bertambah kaya. Ianya bukan dongeng tapi realiti pengalaman sebenar daripada penyimpan-penyimpan emas. Boleh baca testimoni tersebut di bio saya. Anda nak mulakan simpanan emas hari ini? Boleh PM saya sekarang. Semoga video ini bermanfaat. If you learn something, please comment.